Assalamualaikum and hai. Saya Nat. Nak ada sesuatu yang menakutkan? Aku tinggal seorang di tingkat paling atas. Tapi tiap malam ada bunyi guli dari atas siling. Semakin hari bunyi itu makin kuat, macam ada benda main kat atas. Satu malam aku nekat buka pintu. Tengok siapa? Lorong tu sunyi. Tak ada siapa. Tapi bila aku pusing balik, dia dah masuk. Tingkat atas tu sepatutnya kosong. Nama aku Faizal. Aku kerja sebagai pengawal keselamatan. Malam tu aku baru habis shift. Macam biasa aku naik lift nak ke rumah aku, tingkat 9. Tapi tiba-tiba, lift tu berhenti sendiri kat tingkat 7. Tingkat 7 tu dah lama kosong. Tapi aku dengar tapak kaki masuk. Aku tengok cermin lift. Ada budak berdiri belakang aku. Aku tekan semua butang. Tapi lift tu tak gerak langsung. Dan masa aku berpaling muka, aku tengok muka dia dah tak ada mata sebelah. Lepas malam tu, aku tak naik lift tu lagi. Tapi orang kata, lift tu masih berhenti tiap malam kat tingkat 7. Ramai yang dah masuk tandas ni, tapi tak semua yang keluar balik. Waktu tu, Aiman baru habis kerja. Dia singgah kejap nak cuci muka. Mula-mula, semuanya nampak biasa. Tapi, bila dia pandang balik, wajah dalam cermin tu bukan dia. Tiba-tiba, cermin tu cuba tarik dia untuk masuk ke dalam. Cermin tu masih ada dekat tandas stesen minyak tu, menunggu mangsa seterusnya. Lina, seorang jururawat bertugas malam, sedang melalui lorong gelap menuju ke Wad 7B. Tempat yang sudah lama ditutup, namun malam ini, lampunya menyala. Pintu Wad 7B terbuka sedikit. Lina memberanikan diri mengintai ke dalam. Kosong. Hanya sebuah katil usang yang ditinggalkan. Dia hendak berlalu pergi. Tetapi tiba-tiba, sejak malam itu, Wad 7B kembali sunyi.